Jom guys, safe ride to Sabah. Okay guys, sekarang ni kita ngajak Sahar. Lebih kurang pukul 6 pagi. Kita nak start gerak. Kita tunggu dua lagi bikers, Cik Bat dan Cik Poya. Tak nampak lagi ni. Sampai Petronas. Kita tunggu lagi dua rider lagi. So 4 orang. So perjalanan kita hari ni, kita nak pergi Keningau. Okay, Miri, Sepitang, Beaufort, tu Keningau. Ke Manis. Kita dulu ke Manis. Okay guys, kita dah nak bergerak. Perjalanan hari ni Sabah bang. Lepas ni border yang pertama, iaitu border Malaysia. So kita nak pergi border yang kedua. Okay, border kedua border Brunei. Okay, border Brunei. Jom. Temamak Brunei. Okay guys, kita berhenti sarapan dekat Brunei. Adik ni tengah ambil order. Okay. Okay, dia tengah ni order. So ni harga makanan dulu lah guys. Order roti canai 70 sen. Alright, kita ada harap cukup lah. Tak cukup, budak ni basuh pinggan. Guys, kita nak cuba pasport border Brunei. Kita sekarang ni refill minyak dekat Petronas Lawas. Alright, baru 250 km lah lebih kurang. Okay, tempat minyak. Nanti nak pergi toilet. Okay, sejukkan enjin sikit. Sekarang kita dah masuk border Sabah border Sabah. So macam ni lah. Okay, border Sabah. Okay guys, Petronas Beaufort. Okay, kita nak cari makan. Kita nak solat. Okay, ada yang nak tempat minyak. Baru tu satu bar lebih kurang 100 km je dah sampai Keningau. Dan Petronas Beaufort. Kita sekarang dekat nasi Kak Wok Nasi Wok Mi. Kita kenal dengan nasi Kak Wok lah. Jom kita makan tu guys. Nasi Kak Wok ada ni ayam goreng dan sambal lah. Ada sup dah sini special. Kejap, Masjid Besar Beaufort. Okay, sekarang Tabu Haji. So, mari kita masuk. Solat dulu. Teruskan perjalanan. Petronas Bergawan Buang minyak sebelum nak panjang bukit kata diorang. Okay, so kita lepak dulu. Luar pinggang. Okay guys, sekarang ni kita dekat Batu 16 Batu 16 Jalan Keningau. So ni pot untuk kita tengok ni tempat tinggi paling tinggi lah. Okay guys. Okay guys, kita dekat Taman Banjaran Crocus Keningau. Ambil gambar. Alhamdulillah sampai downstay. Kita sekarang ni kita tengah prepare. So bag saya dah tight elok. Okay, suruh pakai box tak nak pakai sebab cornering. Okay, alright. Okay guys, kita dah ready. Pak motor. So jom kita gerak. So sekarang ni kita dekat Tenom Tenom. Alright, ada rider yang top up minyak lah. So next station kita di Lawas. Right. Okay, rider tengah buka baju, panas guys. Sekarang ni dekat Pak Choi Senang Berhad. Kedai kopi lah. Dia buat style macam ada mineral menara Tanjung untuk tinjau lah. Tempat tinggi. Macam replika sikit lah kan. Naik peta Sabah. Okay, Pak Choi kopi. Dia ada Tenom, Keningau. Dia buat lah peta Kudat depan sana lah. So kalau nak naik, boleh naik lah, ambil gambar kan. Dan dia ada juga resort. Dia sediakan resort. So boleh tengok, boleh menginap di sini juga. Okay, jom. Sekarang ni kita nak perkena kopi Right, Pak Choi kopi. Pak Choi X Lemon Tree Kitchen and Bakery. Ada Pak Choi kopi. So ada tempat lepak-lepak. Right, dia tengok besar lah. Okay, mungkin masih lagi awal.
So tak ramai yang ada lah. So tengok sini macam kopi dia. Right. Okay, pemandangan bawah. Okay, ada sungai Sekarang ni air besar juga lah. So hujan. So kita boleh tengok lah bandar Tenom kat bawah ni. Terbaik guys. Tu jalan naik dia tadi. Yang bawah tu kilang kopi dia. So kita naik dari sana tadi. Okay, kita dah dapat kopi kita, Pak Choi. Ini lah cik. Alright, sekarang kita review sikit. So, kopi Pak Choi. Right. Okay, kita rasa sikit. Dia punya aroma. Okay, saya ambil cappuccino Right. Lepas ni kita straight ke lawas lah. Oh, Dah okay, pun. right. Sebelum ni Kita order ni lah. Slice of cake. tutup baru kot. So, order roti bakar pandan. And then kacang. So guys, hey. Sekejap. Terbaik aja ni. Sejuk. Oh, saya ni memang sepoi lah. Tengok dia punya track. Memang layak guna ke. Saya pun terbaik. Melekat-lekat. Okay guys, berhenti pula makan durian. Tengok. Okay, padu tak padu.